Ibnu Asir dalam kitabnya Al-Kamil mencatatkan, ni nak cerita kuat tak kuat tentera Mongol ya. Ada seorang tentera Tartar, dia masuk dalam sebuah kampung. Seorang tentera, dia masuk dalam satu kampung. Kemudian dia arahkan penduduk kampung berkumpul depan dia. Orang kampung keluar ramai-ramai, dan dia bunuh orang kampung tu seorang-seorang tanpa ada yang melawan. Padahal seorang je tentera tu. Kalau orang kampung tu dah berani bergabung ramai-ramai, kalah tentera tu. Tapi punyalah orang gerun dengan tentera Tatar ini. Ada satu peristiwa lagi, kata Ibnu Asir, ada seorang tentera Tartar, dia tangkap satu orang Islam. Oleh kerana tentera Tartar itu tak bawa senjata, dia perintahkan pemuda Muslim tadi supaya telungkupkan muka ke tanah, melerap, jangan bergerak. Tunggu dia datang, dia nak balik ambil senjata. Dia balik ambil senjata datang, pemuda tu masih melerap, taruh muka atas tanah. Apa salah lari je? Tak, taat betul. Takut tuan-tuan. Kata Ibnu Azir lagi, tentera Tartar pernah masuk kota Badlis. Badlis ni sekarang di sebelah selatan Turki. Dan jalan masuk ke kota itu, dia kawasan lembah, celah-celah bukit yang amat sempit. Semua tentera Islam gagal nak lepaskan diri daripada serangan Tatar di kota itu. Penduduk kota juga dah larikan diri ke atas bukit dan membiarkan tentera Mongol ni bakar keseluruhan kota itu. Padahal jika tentera Islam serang, mudah saja nak hancurkan. Dia dah ada di jalan yang sempit. Orang Islam duduk atas bukit, tapi dia tak serang pun. Habis kota Badlis tu habis. Tinggal Badlis Shah saja. Tak ada nama. Kota Badlis tak ada. Tapi segagah-gagah Mongol, dia tak dapat tawan Irbil. Raja Muzaffar, dia tak dapat tawan. Kata Abu Hasan Ali An-Nadwi, 1.8 juta orang Islam dibunuh tentera Mongol dalam 40 hari serangan. 2 juta naskah kitab orang Islam dicampakkan ke sungai Dajlah. Kata Alauddin At-Tamalik Al-Juwaini, ini seorang sejarawan abad ke-13, dia tulis satu kitab Tarikh Jahan Gusha, sejarah umat Islam. Dia bercerita bagaimana orang Mongol ini, mereka ni kalau tunggang kuda, wajah mereka, tubuh mereka bagaikan besi, keras, tegak, tak bergerak. Wajahnya membara, tatapan mukanya garang, lehernya pendek, telinganya lebar dan berbulu. Dia memakai anting-anting, kulit mereka kasar, penuh dengan kutu. Berbulu, ada kutu pula pada bulu lengan. Bayangkanlah punya tak mandi. Baunya begitu busuk sekali. Wajah mereka seperti anjing, bagaikan binatang buas. Dan mereka berkata bahawa Tuhan mencipta mereka daripada api neraka. Kerana pernah Jenghis Khan, kata Alauddin At-Tamalik Al-Juwaini, dia naik ke atas mimbar masjid, dia pegang cemeti, dan dia mengata, cemeti ini Tuhan bagi kepada aku untuk menghukum orang-orang yang berdosa. Jenghis Khan. Lepas Baghdad, Syam pula jatuh. Ketika itu Raja Mosul Badruddin Lu'lu' surrender kepada Hulagu tanpa tentangan. Kaukawis II dan juga Qalaj Arsalan Raja Anadol surrender tanpa tentangan. Raja Halab, Aleppo di Syria dan juga di Damsyik, Nasir Yusuf surrender juga kepada tentera Mongol. Kecuali 2 raja saja yang melawan. Pertama Al-Malik Muzaffar Abu Sa'id Kaukabri bin Zainuddin bin Buktukin Al-Kamil. Dia je berani lawan. Dan yang kedua yang berani melawan Muhammad Al-Ayyub, Raja Mia Farkin. Mia Farkin ni kota yang sekarang duduk sebelah timur Turki. Tentera Raja Al-Kamil ni dikuasai timur Turki, barat laut dan timur laut Syria. Dalam banyak-banyak umat Islam, 2 saja yang berani melawan. Kalau kita kaji kenapa Malik Muzaffar rakyatnya berani melawan, sebab buat maulid. Mana logiknya ustaz, buat maulid boleh jadi kuat melawan? Begini, Sultan Muzaffar dia fikir, macam mana aku nak bagi umat Islam berani lawan dengan Mongol. Mongol ni kuat tuan-tuan, bayang badan macam besi. Nak lawan apa? Jenis tumbuk tak bergerak ni. Susah kita. Jadi dia kata gini, cari momen yang sesuai, kumpulkan rakyat.
Macam kita kumpul beragak ramai-ramai daripada rumah, datang ke istana. Disediakanlah makanan banyak-banyak. Panggil alim ulama, basuh. Bagi dia orang semangat. Dan ternyata strategi dia menjadi. Ketika itu para ulama kumpul di istana, panggil rakyat jelata, bagi makan. Dalam majlis itu dibacakan surah Al-Fathu ayat 29. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujada yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min athari sujud. Bila dia baca ayat ini, bila ulama ulas apa maksud ayat ini, kata tuan kitab, orang kampung semua bangun, balik ke rumah, asap parang semua. Semua jadi semangat. Selama ini semua takut dengan kerajaan Mongol ini. Kenapakah bila dibaca surah Al-Fathu ayat 29 itu semua orang jadi semangat? Kalau kita nak tahu, kita ni umat Nabi ataupun tidak, Allah Ta'ala suruh tengok dalam surah Al-Fathu ayat 29. Kalau mu tak ada ciri dalam Al-Fathu 29, mu punya pengakuan cap ayam. Yang ini indikator ni Allah Ta'ala sendiri letak. Muhammadur Rasulullah. Muhammad itu seorang Rasul. Dan orang yang menjadi umatnya. Pertama sekali Tuhan sebut, asyidda'u 'alal kuffar. Nombor satu sifat umat Muhammad ini, dia sangat tegas kepada orang bukan Islam. Sifat di nombor satu. Tegas ni tuan-tuan, bukan suruh tuan-tuan pergi pekong kepala orang bukan Islam, tak ada kerjaan, cuma pergi lempar barang dalam rumah dia, bakar kereta dia, bukan begitu. Asyidda'u 'alal kufar maknanya perlu nampak dihormati. Kalau kita kaji dalam syariat Islam, banyak daripada syariat kita ni Nabi suruh buat kerana nak tunjuk kita kuat. Khususnya di depan orang bukan Islam. Nak nampak kita gagah. Jangan nampak kita ni lemah. Jangan. Contoh, kenapakah bagi orang lelaki-lelaki kalau pakai ihram sunat itu tiba, tunjuk lengan sebelah kanan? Why? Kerana masa zaman di Mekah dulu, orang Islam tawaf. Ketika tawaf mereka buat haji, mereka selubung badan, tak tunjuk lengan. Jadi orang Quraisy bila tengok orang Islam tawaf selepas Fathu Mekah, mereka sindir sama-sama dia. Ish, orang Islam demam belaka. Demam belaka selubung weh. Semua pakai selimut demam. Datang Madinah jauh-jauh. Nak tawaf demam pula dah. Sebab dia nampak berselubung. Nabi bila dengar benda ni dia tak gemar. Dia kata tak boleh. Lepas ni kalau tawaf tunjuk lengan belah kanan. Kalau ada urat-urat tu pam-pam sikit tangan tu biar nampak urat tu. Biar orang, sebab itu penting lengan sadu pun tu. Kau takkan merdeka orang meroyan tengok orang bomba begini kan. Sampai askar terikut juga lah. Buat ikutlah masing-masing. Tahun depan JPJ, Jakin, Jabatan Agama, Jabatan Mufti, semua begini je lah masuk. Sebab orang segan tengok lengan besar-besar ni. Lepas tu kalau kita jenis lengan kecil segan pakai ihram. Tapi orang badan sedap, boleh goyang peluk dada. Klik. Oh, itu kalau pakai semat kita tengok. Tujuannya GSPS, gerak saraf perang saraf. Orang oh, lengan dia besar. Menggerunkan orang. Sama juga kenapa kita pergi sembahyang raya dengan sembahyang Jumaat. Sunat hukumnya pergi jalan lain, balik jalan lain. Tujuannya gerak saraf, nampak kuat. Biar orang bukan Islam tengok, oi bagus orang Islam. Ramai pergi sembahyang Jumaat. Tadi geng lain, balik geng lain pula. Padahal geng yang sama, hak tak sembahyang ramai lagi tuan-tuan. Hak duduk minum air tu ramai lagi. Musafir, kita sangka baiklah musafir. Nak tunjuk kita kuat saja.